Staf dah berhenti. Cukai tak clear. Syarikat pula kena tanggung. Bulan lepas, staf dah berhenti. Gaji terakhir pun dah dibayar. Tapi, tahu tak? Kalau cukai pekerja tu belum settle, LHDN boleh kejar syarikat. Bukannya pekerja. Sesetengah HR dan majikan ni, diorang lupa bila staf dah berhenti, diorang wajib hantar notis CP22A ke LHDN. Kalau tak lapor, cukai pekerja tu belum settle sepenuhnya. Bila LHDN semak balik file syarikat, diorang boleh anggap yang syarikat gagal lapor pendapatan akhir pekerja tu. Akhirnya, syarikat yang kena penalti. Sakitnya. Bila staf hantar notis berhenti, HR perlu semak status cukai dan isi borang CP22A. Seterusnya hantar ke LHDN 30 hari sebelum bayar gaji terakhir. Lepas tu, baru semua clear. Tak ada isu tunggakan atau penalti. Sebab itulah pentingnya HR keep update setiap perubahan pekerja dengan betul. Kalau HR ambil ringan tentang perkara ni, jangan terkejut kalau audit persoalkan nanti. Nak kami bantu mudahkan pengurusan kewangan anda? DM kami sekarang untuk semakan percuma.